Untuk parents yang nak menabung emas untuk dana pendidikan anak, boleh letakkan matlamat untuk simpan 5 dinar ni sebanyak 10 keping. Kenapa 10 keping? Sebab satu keping 5 dinar ni boleh digunakan sebagai dana untuk pengajian satu semester. Jadi 10 keping 5 dinar ni cukup untuk tampung 5 tahun pengajian anak anda di universiti. 5 dinar ni berat dia adalah 21.25 gram berketurunan 999.9. Harganya hari ni sekitar RM12,000 dah satu keping. Jadi macam mana nak mula simpan emas untuk anak ni? Mudah sahaja. Langkah pertama adalah daftar untuk buka akaun emas junior untuk anak bawah 18 tahun. Daftar akaun emas Fabigo ni percuma sahaja dan lepas daftar, langkah kedua, anda boleh terus mula menabung emas di akaun emas Gap ikut bajet masing-masing serendah RM100. Dalam akaun emas ni, duit akan disimpan dalam bentuk gram emas. Jadi bila dah cukup 21.25 gram dalam akaun, dah boleh keluarkan 5 dinar untuk simpan sendiri. Bila sampai masa anak anda masuk universiti, anda boleh jual 5 dinar ni di mana-mana cawangan Fabigo dengan harga belian yang terbaik. Dengan cara ni, masa depan anak anda lebih terjamin sebab mereka tak perlu tanggung beban hutang PTPTN bila tamat belajar nanti. Untuk parents yang minat nak belajar simpan emas untuk dana pendidikan anak-anak, boleh rujuk pin video saya atau isi beg biru. Saya akan bantu anda untuk menabung emas supaya anda dapat capai matlamat kewangan anda.